Tajuk dia saya bagi Republic Oyen. Republic Oyen Saya yang tadi saya cakap saya cabar diri saya untuk hasilkan 15 cerpen dalam tempoh hampir 2 bulan tu. Dah siap dah. Tapi macam-macam cerita lah. Dah siap. Dah siap dah. Itu tahun lepas. Tajuk dia saya bagi Republic Oyen. Republic Oyen Jadi kucing-kucing ni dia protes kepada manusia sebab manusia kasih dia. Sedangkan itu adalah hak kucing untuk mengawan dan beranak. Jadi kesian Oyen dan kawan-kawan dia. Macam Betul. Jadi itulah kadang-kadang kita ni cuba melihat dari segi perspektif yang orang tak lihat kan. Tapi sebenarnya benda ni berlaku kat keluarga kami pun.